Suku akhir ACL Elite Al-Ahli dengan market value 173.83 juta bertemu dengan JDT dengan market value 13.9 juta. Lebih 12 kali ganda perbezaan market value. Al-Ahli juga turun ke match suka akhir ni selaku juara bertahan ACL Elite pada musim lepas. Match ni juga main dekat Stadium Home Al-Ahli, memang advantage lah untuk diorang. Awal-awal match JDT struggle nak settle down, kerap main long ball, tak adalah nampak DNA JDT yang main control ball possession dan short passes pantas. Sehinggalah tiba-tiba JDT berjaya skor gol pembukaan pada minit ke-19. Jairo berjaya melepasi Ibanez dan assist. Ingatkan Marcos Gilmar yang skor gol. Rupanya on goal daripada Ali Majrashi. Ada pendapat yang gol tu tak sah sebab katanya Jairo ada tolak sikit Ibanez sebelum buat assist tu. Tapi nasib baik referee tak layan. Keagresifan Jairo dalam match ni terhenti bila dia di bicycle kick, disepak tepat di kepala oleh Ali Majrashi yang memang niat nak clear ball. Jairo terus KO lepas kena sepakan tu. Di saat genting melibatkan nyawa ni, referee macam terlupa priority. Lebih penting kan nak bagi kad daripada panggil medik masuk untuk bagi rawatan. Medik organizer pun macam terlupa yang dia pakai baju medik, bukan baju penyokong Al-Ahli. Memang patutlah kena sedas dengan Nakso Insa. What a night untuk Ali Majrashi. Dah lah jaringkan on goal, dapat red card pula. Dalam match ni juga kita ada belajar sesuatu yang baru, jarang-jarang berlaku. Ega Ekeche masuk menggantikan Jairo, tapi pertukaran ni tak dikira sebagai salah satu daripada 5 pertukaran biasa sebab dibuat di bawah protokol kecederaan kepala, emergency concussion substitution. So JDT masih ada lagi 5 slot pertukaran player. JDT leading 1 gol, Al-Ahli kurang 1 player bermain dengan 10 orang player. Nampak macam advantage untuk JDT, tapi sebaliknya yang berlaku, Al-Ahli masih lagi pegang ball possession, memaksa JDT untuk tunggu bola je. Kuranglah serangan yang agresif daripada JDT. End up Al-Ahli dapat samakan kedudukan daripada corner kick sebelum tamat first half. Puncanya player JDT lost marking. Kalau nak diikutkan, bila Al-Ahli main 10 orang ni, nampak lagi berbahaya daripada diorang main 11 orang. Al-Ahli tambah gol kedua daripada Galeno, berjaya skor gol cantik pada minit ke-54. Gol ni pun kontroversi juga sebab sebelum gol dijaringkan, Nacho Mendes dijatuhkan dan sepatutnya foul, tapi tak dilayan oleh referee. Kalau korang persoalkan referee Liga Malaysia, korang tengok referee level ACL Elite. Kalau dah teruk tu, memang teruk lah juga. Harapkan tegas je lah, tapi still ada buat keputusan yang tak konsisten dan juga kontroversi. Sebab apa? Sebab diorang ni manusia juga, tak lari daripada kesilapan. Dah leading 2-1, player-player Al-Ahli ni yang pada mulanya nampak bukan main gagah, tapi tiba-tiba boleh jadi fragile pula. Sentuh sikit jatuh, sentuh pegang dada, jatuh pegang muka, sentuh pegang bahu, tiba-tiba jatuh pegang kaki. Kuat betul main wayang. Asyik nak komplain ke referee je. 20 minit terakhir, giliran JDT mengatur serangan. Dah start control ball possession. Bintang Al-Ahli, Riyad Mahrez yang memang hilang daripada radar sepanjang match ni pun kena tukar sebab Al-Ahli nak main defensif, low block. Kalau sebelum ni JDT ada Arif Aiman yang boleh create miracle di saat-saat akhir, tapi kali ni tak ada. JDT masukkan juga fresh leg, kaki-kaki dribble semuanya, Yago dan juga Hidalgo. Tapi still susah lagi nak tembus pertahanan Al-Ahli yang compact dan keeper Al-Ahli Mendy yang memang banyak pengalaman. End up JDT tewas. Ramai yang meramalkan JDT akan dibelasah teruk, tapi JDT tewas tipis 2-1. Di level ni jurang lebih 12 kali ganda market value macam tak ada apa-apa. Al-Ahli main serupa skuad Vietnam je. At least kita kena bangga lah sebab ada satu wakil Liga Malaysia yang berjaya sampai ke tahap yang berprestij macam ni. Pentas yang sebelum ni orang dekat Malaysia tak pernah terfikir pun nak sampai. Katanya mustahil. Mungkin sekarang tak ada anak jati dalam skuad JDT, tapi at least peluang tu dah ada. Anak jati tinggal usaha dan improve kualiti je, bersaing secara sihat. Kalau nak compare dengan dulu-dulu, dah lah main tak berapa nak power. Peluang nak ke Asia pun tak ada. Sebabnya mindset management time dulu-dulu just nak juara Piala Malaysia je. Piala yang katanya berprestij dan tertua dekat Asia. Okay, bye-bye.